Assalamualaikum, welcome back to guys. So jangan lupa like, share, subscribe channel untuk nasi konten. Semalam aku ada melihat ataupun aku watch wayang, aku tengok wayang pasal Toy Story 5. Toy Story 5 bagi aku kali ni adalah berbeza, terlalu berbeza sebab dia punya jalan cerita melibatkan kita dekat dunia yang reality ni, which is kalau kita perasan video-video pasal Toy Story sebelum ni dia banyak kepada pasal kisah-kisah mainan tu sendiri dengan owner dia kan, dengan kisah konflik antara owner dengan mainan tu dengan mainan kawan-kawan yang lain, kisah-kisah story daripada macam mana datangnya Jessie, macam mana datangnya Buzz Lightyear, siapa bapak Buzz Lightyear. So bila aku tengok cerita ni, after habis keluar daripada wayang, aku buatlah satu marathon ataupun satu jalan cerita daripada Toy Story 1, 2, 3 dan 4. So bila aku tengok Toy Story punya kisah berbeza kali ni. The point yang paling aku suka nak tekankan tentang manusia sekarang membiarkan anak dengan gadget, which is berbeza dengan sebelum ni. Mak bapak dia orang akan bagi mainan untuk buat anak tu gembira ataupun ada kawan dia. Sekarang ni ramai yang anak-anak yang buat berkawan, cara berkawan menggunakan media sosial dan sebagainya. So the main point dekat dalam Toy Story tu, jangan bagi anak main tablet. Okay, so itu yang point yang aku ambil nak cerita dengan korang. Punca-punca anak jadi senyap, punca-punca anak jadi hayal dan buat kawan sampai bergaduh dan sebagainya, semuanya berpunca daripada first device yang dia terima. Itu dia punya targeting ataupun main point dia orang dalam cerita Toy Story 5 ni. Okay, dan satu motif yang saya rasa tak akan berlaku, ni motif yang tak akan berlaku di dunia sebenar, iaitu device ada hati dan perasaan. Itu tak akan berlaku. Di mana device yang dia pakai tu pun macam biasalah, Toy Story ni semua barang hidup. So device ni ada hati dan perasaan. So bagi aku benda tu tak akan berlaku, which is Frog ni, kau tengoklah cerita tu. Frog ni dia keluar, dia bawa diri sampai kecewa sebabkan dia buat tuan dia kecewa, dan dia bawa diri sampai letakkan barang diri dia tu dekat donation punya tempat. Itu takkan berlaku. Device tetap device, dia tetap merosakkan, dia tetap menghayalkan. So aku sarankan ibu bapa, aku sarankan siapa-siapa yang mungkin boleh terfikir ataupun nak tengok cerita tu, tengok cerita tu, sebab banyak objektif yang ataupun motif cerita tu yang baik-baik. Dan bagi tahu awal, memang different daripada storyline yang sebelum ni. Storyline berbeza daripada yang cerita-cerita sebelum ni. Itu je kena share dengan korang. Okay, so itu je aku nak review kat korang pasal Toy Story 5. Mungkin ada poin-poin yang tambahan nanti aku akan tambah kemudian, dan mungkin korang boleh subscribe channel aku untuk video seterusnya. Assalamualaikum and bye.